kita nak uji panel yang sampel pada student ni. So kita nak sambung kepada MCCB ataupun main switch. So ni incoming daripada TNB lah, 415 3 phase red, yellow, blue. Okay. So student akan sambung pada source. Pusing sikit. So tu arah jam lah. Okay, on. Ada bunyi. Okay, sekarang dah masuk Waktu ni memang utamakan safety. Jangan ada sentuh lah kawasan logam mana-mana. Okay, sekarang kita check dulu api dia ada tak. Nampak tak? Menyala nampak tak menyala? Nampak sikit lampu dia menyala. Nampak dia menyala. Okay, red, yellow, blue dah ada. Trip okey. Function. Okay, check ada current. Okay, now check fuse. Okay, kita check main fuse. Ada lampu api tu. Okay. Gunakan ibu jari kita check live punya. Neutral jangan ada api Kalau ada api short circuit. Neutral tak boleh ada api Neutral dengan ground. Okey, naikkan ELCB. Test strip. Okey, safety dah okey. Naikkan MCB. Okey. Naikkan semua. Lampu dah menyala sebab kita switch mungkin dah normally close. Kita check baliklah. Lampu single. Sekejap. Sikit. Ini lampu single. Itu single. Ini two way. Okay, ni two way. Okay. Two way. Silap saya. Silap awak tadi. Lampu two way. Two way. Yang ni single. Satu switch, satu switch, satu. Okay. Okay, and then plug ni, plug. Kita test. Awak nak charge telefon. Ada patut menjadi ketiga-tiga. Ada satu problem tu. Kena check. Kena check lah. Macam ni tak nak markah lah kalau tak menyala ni. Dia ada kalau dua je menyala tu dia cakap tak ada. Nampak tak sini? Check tu. Tak ada. Kena check tu. Kita check ni pula. Okay, ni okey. Tiga-tiga menyala. Tapi jangan tekan lah. Kalau tekan ni dia akan trip kan. Okey, sekarang ni safety ni. Sekejap kita tengok dalam. Dia off. Balik. Okey, kalau nampak perubahan dia. Okey. Ni safety lah. Ni awak tak perlu buka panel kalau ada emergency. Kita boleh push button daripada luar. Kalau betul connection dia boleh trip lah. Okey, jadi tadi satu tu bolehlah troubleshoot nanti Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni nak check kenapa ground tak ada tadi. Confirm benda ni rosak. 13A punya plug ni. So you kena tukar ni lah. Okay, ni dah pecah skru dia. Jadi kita tukar ni juga. Ni pula dah rosak continuity dalam dia. So you need to change this one. Okay, sebab tadi ground tak ada, kita check continuity. Kita ambil sound. Check atas ground. Ada. Ada. Ground ada. Tapi tak menyala. Tak nyala. Besar. Why? Check pula. Ground. Ground sana. Ke ground sana.
Tak ada. Ada. Ground tercabut tadi, kita nak repair sikit sini. Ground ni tercabut daripada single phase punya DB. So, okay, sambung balik ground. Baru ada bunyi. Ada. On balik dah. Okay, kita check balik. Baru dah berjaya troubleshoot. This is how you need to troubleshoot when there's something happen. Okay. So this lengkap semua. Two way. And then this one also. And then this one also. Okay. And this one also. Okay. And then the last one, DOL. This one. You can see, you can hear the sound. That means you can connect this one to the motor, aircon, or 3-phase output. Okay, let's see. Check the outgoing AC. Tak ada. Ini tak ada kan? Okay, off. Off tak ada kan? Okay, off tak ada. Kan? Okay. Tengok kan? Okay, on. Face to face ni. Face to face Tu dulu. So, face to face. okay, face to face Sekarang kita ambil 1000. 1000. So 1000, that's mean ni lah. Mana 1000? Tak faham, tu 250 situ. Ambil yang 10 tu lah. 10. Dekat 4 ni. Dekat 400. Betul lah. Betul. Ni 400. Kira 415 kan. Oh, dia bawah tu. Yang 4 tu. Sebab ni 10. Kita ambil 10 ni. Ni 1000. 10. 4. 4. Okay, kalau dengan neutral dia akan jadi 200 dekat 2. Ni dekat 2. 230. 230. Tapi kalau kita ambil 230 ni, kekal tu. Kekal yang tu. Kekal ni. Kekal neutral. Pace dengan neutral. Okey, nampak. Ni 250. Maknanya 230 tu. 230 ni. Tapi tadi nak check lah 415 tu. Kena naikkan 1000. Pakai. Kita